Okey, baik. Kali ini saya akan tunjuk macam mana untuk proses pendaftaran. Okey, pada paparan Smart LPS ni ada satu butang di bawah iaitu daftar akaun baru. Klik pada daftar akaun baru. Okey, satu paparan baru akan memaparkan cipta akaun. Lengkapkan maklumat di bawah. First kali masukkan kod sekolah anda. Contoh CBA 4085. Okey, contoh. Kemudian nama penuh anda. Muhammad Danish Irsyad. Okey, huruf besar. Okey, kemudian nama sekolah pun huruf besar. Contoh SK Padang Garuda. Okey. Kemudian pilih kategori guru perdana atau pendidik khas. Okey. Contoh kalau guru perdana, klik pada guru perdana. Okey, kemudian jenis sekolah SMK, SK, ni cikgu pilih lah, yang berkaitan dengan cikgu lah. Okey, kemudian contoh saya pilih SK, sekolah rendah. Okey, kemudian nombor telefon cikgu lah. Ni kena betul, kalau tidak sistem dia susah nak detect nanti. 01395667. Okey, jadi nombor telefon kena tepat, bermula dengan sifar. Okey, kemudian negeri, pilih negeri. Negeri kena tepat sebab nanti jadual tu dia akan ikut tarikh negeri kumpulan A dan kumpulan B. Okey, contoh saya adalah negeri Pahang, daerah Kuantan. Username huruf kecil. Huruf kecil boleh campur huruf dan nombor, bersambung, jangan ada space. Contohnya Irsyad. 1 2 3. Okey, kemudian kalau password nak sama pun boleh, tak sama pun boleh, atau tulis nombor saja pun boleh. Okey, contoh 1 2 3 4 5 6. Jangan guna huruf besar. Contoh kalau saya tulis huruf besar A, automatik merah. Okey, jadi jangan guna huruf besar. Kemudian dah siap, pastikan semuanya betul, tepat. Klik pada daftar akaun. Okey, satu paparan akan timbul iaitu berjaya pendaftaran, berjaya, sila login. Klik OK. Okey, anda dah boleh login. Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih daripada saya.